Perkongsian kali ini adalah cara download penyata akaun Hong Leong Bank. Jadi, kepada yang nak dapatkan penyata akaun secara online, jom tonton video ni sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel PI Tutorial. Untuk dapatkan penyata akaun Hong Leong Bank, mula-mula anda kena buka browser internet anda. Kemudian, macam biasa, anda kena buat carian HLB Connect. Anda klik dekat bahagian sini, Hong Leong Bank HLB Connect Online. Dekat bahagian sini, anda kena login akaun HLB anda. Jadi, sila masukkan username anda dan anda klik go. Lepas tu, anda klik pada kotak yang ni sekiranya gambar keselamatan yang dipaparkan adalah kepunyaan anda. Lepas tu, anda masukkan password dan anda klik login. Okey, di paparan utama ini, untuk dapatkan penyata akaun, anda kena klik pada bahagian statement or invoice. Lepas tu, anda klik pada bahagian online statement. Okey, dekat sini akan ada senarai penyata akaun anda. Penyata ni hanya ada untuk bulan yang ada transaksi sahaja. Macam contoh, last transaksi saya buat adalah bulan Mei 2025. So, dekat sini hanya ada penyata untuk Mei 2025. Dan untuk download penyata ni, anda hanya perlu klik pada bahagian sini. Lepas tu, anda klik download. So, automatik penyata akaun anda akan dimuat turun ke dalam telefon anda. Untuk semak penyata yang anda download tadi, anda kena buka dekat file manager anda. Lepas tu, dekat sini dah ada dah penyata yang saya download tadi. So, boleh buka dan boleh tengoklah penyata akaun anda. Simple kan cara-cara dia? Apa-apa pun jom buat dulu. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share video ni dengan kawan-kawan. Okey? Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.